Jadi first yang saya buat terapi dulu. Saya nak mata tu, dia bukanlah maksudnya dia tak ada aktif, tak ada cuba nak pakai dua-dua mata. Jadi saya cuba bagi terapi dekat dia supaya dua-dua mata ni brain perasan masih berfungsi dengan baik dan dah diaktifkan. Kedua, saya guna dua jenis lapis power ataupun cermin untuk satukan balik yang ni. Alhamdulillah dapat. Bila dah dapat data-data ni yang menyebabkan mata dia dah semakin okey dan semakin boleh kontrol, saya pun test dengan tanpa pakai Medox ni. Jadi dia dah diuba uji untuk melihat jauh, dekat, jauh. Dan dia bagi respon perbezaan menyebabkan dia kata, dia boleh hilang kebanyakan simptom mata dia yang tak boleh nak fokus. Sebagai student, ada tak buat test macam ni? Sebab kita tak tahu sekarang ni fasa kesan skrin pada mata. Ada orang beritahu pasal blue light lah, saraf lah. Tapi juling, tapi mata yang tak sempurna, penat jadi juling. Ada tak test? Kalau kita rasa macam tak pernah apa aku buat, cuba komen, saya nak tahu ada yang ramai buat ke ataupun tak ada. Jangan lupa follow juga kalau anda student.